Walaupun kandungan akaun TikTok saya majoritinya di dalam bahasa Malaysia dan pengunjungnya juga majoriti adalah daripada tanah air di Malaysia, akaun TikTok saya berdaftar sebagai akaun di Ireland, tempat di mana saya tinggal, dan ada perbezaannya. Perubahan yang berlaku kepada TikTok ialah apabila pengambil alihan pemilikannya berlaku baru-baru ini. Apa yang telah terjadi kepada Twitter sebelum dia bertukar menjadi X mula berlaku kepada TikTok, khususnya di Amerika Syarikat, tetapi mungkin di Malaysia ia belum dirasai kesannya. Bagi saya yang berada di Ireland pula, sedikit demi sedikit perkara tersebut mula berlaku. Ala kulli hal, perkembangan yang terjadi baru-baru ini berkaitan dengan TikTok, asas utamanya adalah untuk melindungi kepentingan kerajaan penjajah di bumi Isra' dan juga untuk menutup kezaliman penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah di negara Uncle Sam sekarang ini. Justru hal-hal yang casual, politik, tempatan di tanah air di Malaysia mungkin tak menerima apa-apa impak daripada perubahan yang berlaku ini. Sekarang ini ramai yang berhijrah ke aplikasi baru Upscroll. Saya membuka akaun Upscroll pada bulan Julai tahun lalu 2025. Tidak begitu aktif kerana tak ramai sangat orang yang ada di sana. Feature yang saya suka di Upscroll ialah ia tidak mempunyai algoritma. Basically ia agak pasif, justru kita akan berpeluang untuk melihat di newsfeed kita hanya input daripada akaun yang kita ikut. Tidak ada cadangan, suggestion, malah iklan dan lain-lain. Cuma perkara yang membimbangkan saya ialah di akaun berkenaan ada banyak akaun orang daripada negara bumi Isra' tempat berlakunya musibah yang kita sedia maklum ini. Aktiviti mereka hanya satu, iaitu mengutip derma. Sama ada mereka DM kita secara peribadi ataupun mereka melambakkan di celah-celah perbincangan dalam pelbagai topik merayu minta derma. Dan lambakan ini membimbangkan. Saya harap pihak yang berada di Upscroll boleh buat sesuatu mengenainya, sama ada membersihkan akaun-akaun ini atau jika lebih baik dibezakan di antara yang benar dengan yang palsu untuk menjaga integriti platform baru berkenaan yang kita harap dapat berkembang dengan baik sebagai tempat untuk kita mendapat maklumat terkini tanpa campur tangan daripada golongan kaya raya yang menggunakan duit mereka untuk memadam cahaya Tuhan.